Malaysia komited lagi masalahnya, Allahu Akbar, untuk tidak melarang atau mengenakan kuota ke atas ekspor ke Amerika Syarikat bagi mineral kritikal atau unsur nadi bumi. Nampak? Kita tak akan sekat nadi bumi pergi ke Amerika Syarikat. Tak ada kuota, tak ada apa. Kalau dia nak ambil semua, dia ambil semua. Allahu Akbar. Dan kita semua tahu nadir bumi ini merupakan bahan penting untuk pembuatan senjata. Senjata itulah yang akan dibekalkan ke negara haram untuk membedil kawan-kawan kita dekat Gaza sana. So kita akan jadi pembekal nadir bumi kepada Amerika Syarikat tanpa kuota, tanpa sekatan. Dan nadir bumi kita ini yang akan digunakan untuk buat senjata, untuk buat peluru, untuk membedil sahabat-sahabat kita dekat Gaza sana. So, boleh bayang tak benda ni? Boleh brain tak benda ni, tuan-tuan sekalian? Sebab tu saya cakap, Allahu Akbar. Memang kerana kita nak menang sorak, tuan-tuan, habis bukan sekadar kampung kita gadai, kampung orang lain pun kita gadai masalahnya. Ini yang berlaku sekarang ni. Jangan kata saya tipu. Cek lah balik RE tu guna untuk apa masalahnya. Cek balik. Dan anda akan tahu apa yang saya cakap ini betul. Come on lah. Takkanlah anda fikir yang Amerika Syarikat nak guna REE itu untuk setakat nak buat semiconductor untuk komputer. Tak ada maknanya. REE itu dah digunakan untuk buat semiconductor untuk chip. Dan chip itu untuk kegunaan semua, termasuklah peluru. Allahu Akbar. Sambung. Malaysia telah komited untuk mempercepat pembangunan sektor mineral kritikal dan nadi buminya dengan kerjasama syarikat Amerika Syarikat, termasuk memberikan lesen operasi jangka panjang, ambil kau, bagi meningkatkan kepastian kepada perniagaan untuk menambah kapasiti pengeluaran. Malaysia telah komited untuk memastikan tiada sekatan dikenakan ke atas penjualan magnet nadi bumi ke syarikat Amerika Syarikat. Nampak? Malaysia komited, no more restriction. Dia nak ambil semua, dia ambil semua. Allahu Akbar. Sanusi dan mana-mana negeri SG4, tolong pertahankan REE anda. Jangan bagi kita bagi REE itu dekat Amerika Syarikat untuk membedil rakan-rakan kita dekat Gaza. Boleh Tolong sangat-sangat. Rakyat Malaysia, tolong pastikan kita bersama-sama bantah benda ini. Ini penting sangat-sangat sebenarnya. Selain itu, Amerika Syarikat dan Malaysia juga memanggil maklum mengenai lurus niaga komersial baru ini yang akan datang antara syarikat Amerika Syarikat dan Malaysia, termasuklah perolehan 30 buah pesawat dengan pilihan untuk pembelian tempahan 30 pesawat lagi, 30 + 30 saya sebutkan tadi kan. Pembelian semikonduktor, komponen aerokasa dan peralatan pusat data menilai anggaran lebih kurang $150 bilion. Pembelian sehingga 5 juta tan setahun gas asli cair ataupun LNG dianggarkan sehingga $3.4 bilion Amerika Syarikat setahun. Kemudian pembelian arang baru serta produk dan perkhidmatan telekomunikasi bernilai $241 juta Amerika Syarikat dan pelaburan dana modal Amerika Syarikat sejumlah $70 juta Amerika Syarikat. Di mana dengan semua ini, dengan semua komitmen kita ini, semua apa yang kita nak bagi ini, sampai separuh ekonomi kita bagi ke Amerika Syarikat ni kan, dengan segala bapak apa tu kita punya komitmen dengan nadi bumi bagi semua kat dia, Amerika Syarikat kata apa tau? Dia kata Amerika Syarikat mungkin mempertimbangkan secara positif. Mungkin bukan confirm. Mungkin mempertimbangkan secara positif kesan perjanjian ini terhadap keselamatan negara, termasuk mengambil kira perjanjian ini apabila mengambil tindakan perdagangan di bawah Seksyen 232 Akta Pengembangan Perdagangan 92 seperti dipinda. Nampak? Mungkin dia tengok kalau semua ni macam tak kena, okey fine lah, mungkin kita akan review.